Hak ni kalau ada orang kata, alah ChatGPT je pun. Mana ChatGPT kau? Mana buku kau? Tanya macam tu kan. Hak ni yang bila orang petikai kan, alah ChatGPT je pun. Okey, kau buat tengok. Kau buat sekarang, mana buku kau? Maksudnya apa yang kita keluarkan itu adalah satu hasil yang kita rasa macam yes, walaupun kita guna ChatGPT. Dan kalau orang kata guna ChatGPT je pun, maka apa ayat dia? Mana buku kau? Itu ayat dia. Tapi bukan semua orang mampu guna ChatGPT ni. Kan? Kita tak nak apa yang ChatGPT bagi tahu tu, oh yes, that's right. Kita tak nak yang macam tu. Bila kita dah duduk sampai level nak mengeluarkan karya kita sendiri ni, kita bukan bawah ChatGPT. Kita kena di atas ChatGPT. ChatGPT ni alat dia. ChatGPT ni umpama tukul je. Kita nak, kita design dia. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Kalau kita nak buat satu karya untuk kita punya sendiri, maka ChatGPT kena meniru gaya kita. ChatGPT kena meniru gaya kita. Yang kita dah belajar macam storybook, yang kita dah belajar tentang yang lain, itu cuma AI yang hasilkan. Now, kita nak karya kita. Kita nak karya kita sendiri. Kita nak imajinasi kita sendiri. Kita nak kita punya vision kita sendiri. Dan baru kita boleh mengaku ini buku saya. Ini bukan buku ChatGPT, ini buku saya. ChatGPT itu dia cuma alat untuk, dia macam kita type komputer lah. Macam kita type komputer, ChatGPT itu macam komputer je. Cuma dia tolong tulis je. Tapi semuanya daripada kepala kita. Kita nak 20 bab. Aku tak nak bab ni. Aku nak bab macam ni. Aku nak yang macam ni. Aku nak yang macam ni. Aku nak gini. Aku nak gini. Semuanya daripada inspirasi kita. Bukannya daripada AI. Yang orang tak suka adalah semuanya AI. Itu orang tak suka. Sebab kalau semuanya AI, baik aku rujuk AI je. Baik aku tak payah beli buku kau. Tapi yang jadi orang baca tu sebab imajinasi kita, inspirasi kita dan apa yang kita lahir dan zahirkan dalam buku tersebut. Itu maksud dia. Ni Kozo ambil satu view supaya tuan-tuan dan perempuan, oh iyalah ada ChatGPT lah, copy paste daripada ChatGPT. Dia bukan macam tu. Not easy man. Dia bukan semudah itu. Dia tidaklah semudah itu. Cuma kita nak bagi ChatGPT, kau ni alat dia. Kau ni alat dia. Kau kena tolong aku. Kau faham tak? Dia macam tu.